sejak kita tutup Pekalah Haram ni lah, since 1 bulan 12 mana kita kuat kuasa Seksyen 5 bracket 2 time Malaysia tu, kita dah mengurangkan sebanyak lebih kurang 95% isu kemasukan keluar masuk secara haram tadi. 5% ini kita susah. Masa cakap selagi mana tak kita bina tembok ataupun pagar keselamatan, selagi itulah cubaan-cubaan tu ada. Yang polis jaga dia daripada 136 km daripada Penghalang Kubur sampai ke Jeli sana, 46 km saja yang polis jaga, 45-46 km. Jadi kita pos PJ ada 17, mana lebih kurang 2 km lebih antara pos-pos tadi. Jadi ruang-ruang tu lah yang kata dia ambil peluang. Faktor manusia, saya selalu cakap faktor manusia kan. Manusia ni ada waktu mengantuk, ada waktu malas dan sebagainya kan, waktu letih. Jadi waktu-waktu tertentu lah dia masuk. Itu cubaan, dia kan ada cubaan ke mana-mana, tapi dah berkurang banyak, 95% kurang. Selagi mana tak buat tembok dan pagar keselamatan, lagi tu susah. Sekarang kita jaga secara konvensional, kita gunalah AI ke, nak guna drone, dia pun sama juga, ada drone juga kan. Jadi sungai yang sempit tu masalah. Kita nampak dengan drone 1 km, kita nak pergi within second dia masuk negara dia dah, kita tak boleh buat apa dah kan, kita tak nak buat apa.